Kulit nampak kusam lepas jerawat sembuh? Ini puncanya. Hai, saya Dr. Syabila dari Hesa Klinik. Pernah tak korang perasan bila jerawat dah surut, kulit muka rasa macam tak bersih dan ada tanda-tanda tak sekata? Dah cuba macam-macam produk penjagaan kulit, tapi rasa penat sebab lambat sangat nampak kesan. Sebenarnya, keadaan ini dipanggil Post-Inflammatory Hyperpigmentation ataupun PIH. Ia berlaku disebabkan kulit kita bertindak balas dengan fasa pemulihan, seperti selepas masalah kulit ataupun eczema yang menyebabkan penghasilan pigmen melanin yang berlebihan di kawasan tersebut. Berita baiknya, masalah ini boleh dirawat dengan pelbagai kaedah yang efektif. Antaranya melalui penggunaan krim khusus, chemical peeling, terapi laser ataupun rawatan suntikan. Kelebihan rawatan di sini ialah ianya sangat fleksibel dan versatile. Kami akan sesuaikan rawatan mengikut jangkaan keputusan dan tempoh downtime yang anda mahukan. Sebab tu penting untuk konsisten. Anda boleh tengok sendiri perubahan tekstur dan tona kulit yang lebih sekata selepas beberapa rawatan yang dilakukan. Jadi, jangan biarkan masalah PIH ini mengganggu keyakinan anda. Jom jumpa saya di Hesa Klinik hari ini untuk kita bantu kembalikan semula keyakinan anda.